habisnya. Apakah hukum orang yang mengamalikan sihir orang yang tujukan untuk kita? Boleh. Kita tak boleh mengamalkan sihir. Tapi kalau orang sihir, kita buat supaya sihir itu balik ke dia. Itu boleh. Tapi kita nak buat tu tak boleh menggunakan sihir. Dengan solat, dengan doa. Kembalikan sihir itu mudarat kepada tuang punya sihir. Ingat orang yang sihir orang, dia pergi kepada ahli sihir dulu. Masa dia pergi tu dia minta buat supaya sakit orang ni gini. Faham tak lagi? Jadi dia balik tak jadi selalu. Tukang sihir tu kata balik ni 3 hari lah. 3 hari awak tengok. Jadi dia balik tu dia dalam keadaan Allah tak terima 40 hari semayang. Dan dia berdosa besar. 3 hari kat gigi, orang yang dia nak buat tu sakit sungguh. Dia yakin tak dengan sihir tu? Yakin? Sebab pada tu dia jadi kafir, laknatullah. Faham lagi? Sekarang dia sudah yakin dengan kerja sihir yang dibuat, yang dia upah. Faham? Soalan seterusnya.